Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? Pakcik Saifuddin. Pakcik Saifuddin, apa yang kamu faham bila bendera dipasang terbalik? Kamu kan Menteri Dalam Negeri. Yang menjadi ketua kepada semua institusi keselamatan dekat dalam Malaysia ni. Apa yang kamu faham? Kalau saya dah diajar daripada kecil. Bendera tu memang sehelai kain yang dikibarkan, yang mempunyai jalur warna putih, warna merah, ada biru, ada bulan dengan bintang, ada warna kuning. Itu yang saya faham sebab saya dah diajar dari kecil. Memang takkan lupa dalam kepala otak saya ni. Bendera itu melambangkan menjadi satu simbolik kepada agama, bangsa dan negara. Jadi kalau dikibar terbalik tu sebenarnya sedang apa? Bukankah sedang menghina agama, menghina bangsa dan negara? Yang kamu faham apa? Oh, biar je lah pasang terbalik. Tak apa, jangan diperbesarkan. Cuma bendera je tu terbalik. Biarlah. Kamu nak faham agama kamu. Menghina agama, takkanlah orang sembahyang subuh pada waktu Zuhur. Boleh orang sembahyang Zuhur pada waktu subuh? Jadi, kalau dah pasang tu terbalik, tidak terbalik ke? Dah tukar? Tak pun tukar. Mula-mula waktu pagi sembahyang Zuhur. Lepas tu maghrib. Lepas tu isyak, boleh? Itu simbolik dia kalau nak faham. Tak faham kan? Susah nak faham sangat kan? Itu saya bagi faham. Bangsa tu adalah kita semua ni. Kami ni semua ni bangsa Melayu. Bangsa Melayu. Suku-suku tu suku kaum. Ini bangsa Melayu. Orang Melayu di tanah Melayu ni, tanah Melayu. Tanah air ni Malaysia lah. Orang sedang menghina bangsa, menghina maruah. Maruah sedang dihina, sedang diinjak-injak, sedang ditunggang terbalikkan. Kamu biarkan. Jadi kamu ni pemimpin macam apa? Kamu ni pemimpin macam apa? Boleh ke kamu? Sesuai ke kamu? Tidak sesuai sama sekali. Orang mempertikaikan kuasa yang di-Pertuan Agong sangat biadab. Kalau bagi saya, itu adalah kebiadaban. Tahu tak? Kebiadaban. Orang sedang menghina maruah ketua negara kita yang di-Pertuan Agong. Wahai Saifuddin Nasution, dibiarkan. Sebab kenapa? Kamu lebih hormat kepada penghina itu daripada ketua negara kamu sendiri. Good job. Sedangkan kuasa kamu diberi kuasa itu oleh siapa? Oleh ketua negara. Kamu lupa kan? Itulah orang kata, ini lupa semua ingatan ni, tak tahu ni. Kat mana bumi berpijak, kat mana langit dijunjung. Kamu ni berpijak kat bumi Malaysia. Tapi langit kau seolah-olah berada di luar Malaysia ni. Mungkinlah nak jadi seorang pendurhaka. Jadi, kalau Menteri Dalam Negeri tidak boleh berdiri untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara, tak mengapa. Kami boleh berdiri sendiri. Semua kami, saya dan yang lain, boleh berdiri sendiri tanpa menteri yang memang sudah lupa ingatan, yang lupa diri, tak tahu. Padahal kuasa dia tu diberikan oleh yang di-Pertuan Agong. Saya bersama rakyat yang lain tidak akan biarkan kamu semudah itu menghancurkan Malaysia. Saifuddin Nasution. Memang kami mempertahankan kedaulatan undang-undang dalam rukun negara. Kita ni di Malaysia ada rukun negara. Jadi kedaulatan undang-undang. Bendera terbalik itu sebagai satu penghinaan yang tidak patut dibiarkan, wahai Saifuddin Nasution. Memang perlu diperbesarkan. Dan perlu diambil tindakan sesuai dengan kesalahan, bukan perkauman. Tidak sama sekali. Setiap kesalahan dihukum mengikut kesalahan, bukan mengikut kaum. Tidak ya? Jangan salah faham. Dan kuasa raja, kuasa yang di-Pertuan Agong, ketua negara dipertikaikan itu juga memang sangat biadab dan perlu dihukum, bukan boleh dibiarkan. Bukan boleh didengar je macam cerita Raja Lawak, wahai Saifuddin. Ini adalah satu penghinaan kepada yang di-Pertuan Agong. Tak tahulah kamu. Kamu tak rasa, tapi kami rasa. Sebab kami malu kan? Kami rasa malu sangat sampai kuasa yang di-Pertuan Agong dipertikaikan. Astaghfirullahalazim. Saya bercakap sebab saya belajar dari kecil perkara itu. Saya pergi sekolah, saya dah diajar 5 rukun negara. Jadi, sekarang ni apa yang berlaku? Saya bersuara kerana saya tidak lihat semua benda yang saya belajar tu. Jadi, pergi sekolah untuk apa? Belajar untuk apa kalau benda semua tu tidak boleh digunakan? Kena dibiarkan. Baik, tak payah pergi sekolah.
Tak payah nak belanja. Kementerian Pendidikan paling banyak belanjawan. Paling banyak dapat. Apa Fazlina Siddiq nak tanya juga yang 100 juta tu peruntukan untuk belajar tu, untuk meningkatkan belajar tu holistik. Yang holistik tu untuk apa? Siapa mangsa-mangsa Covid yang 2020. Mangsa-mangsa Covid tu. Jadi yang 100 juta tu apa jadi? Ke mana pergi? Siapa yang dapat? Mana saluran dia? Saya nak tahu dan rakyat yang lain nak tahu 100 juta peruntukan itu ke mana? Yang holistik tu. Holistik ke dah jadi lastik ke saya tidak tahu. Fazlina Siddiq, sila jelaskan kepada saya, orang yang tak pandai ni ya. Makcik Fazlina, jangan tahu duduk tepuk aja, orang nak tegur pun tak boleh. Sekarang ni saya tegur, kamu kena jawab 100 juta untuk pembelajaran meningkatkan tu yang dipanggil holistik. Supaya rakyat lain keliru, tak faham pun apa tu holistik. Saya pun tak faham. Saya ingatkan benda tu lastik, kok banyak sangat nak beli lastik 100 juta kan. Boleh tak kamu bagi tahu saya 100 juta tu, bajet tu, kamu beli lastik ke, kamu buat apa ke mana? Sebab saya nak tahu juga. Boleh beritahu tak saya tak? Sebab saya tak tahu. Tak nampak pun. Beli lastik ke mana, pergi lastik apa ke tak faham. Sila bagi tahu sebab kami tahu Covid tu daripada 2020. Kan? Yang terkesan Covid tu. 100 juta ada. Buka belanjawan balik kalau lupa. Tapi saya tak lupa. Saya tak lupa. Ada kamu lupa kan? Itulah orang kata ini lupa semua ingatan ni, tak tahu ni. Kat mana bumi berpijak, kat mana langit dijunjung. Kamu ni berpijak kat bumi Malaysia. Tapi langit kau seolah-olah berada di luar Malaysia ni. Mungkinlah. Ataupun kamu sedang membuka pintu-pintu laluan kepada siapa? Kepada untuk menghancurkan tanah air kami. Saya, walaupun saya ni tak ada jawatan, saya tidak berkuasa, tapi saya diberi nyawa, saya diberi hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya tidak akan biarkan negara saya dijajah oleh sesiapa pun. Saya dan rakyat yang lain memang tak nak jadi orang durhaka. Durhaka kepada agama, durhaka kepada bangsa, durhaka kepada negara. Saya tak nak jadi anak durhaka. Tak nak. Saya tak nak jadi orang yang durhaka kepada agama, kepada bangsa dan negara. Jadi itu bermakna saya tak nak jadi orang yang durhaka kepada keluarga saya, ibu bapa saya. Saya juga tak nak jadi seorang rakyat yang durhaka kepada ketua negara, kepada yang di-Pertuan Agong, kepada raja-raja. Tak nak saya. Memang saya tak nak. Saya tak nak. Jadi saya dan semua rakyat yang lain, semua